Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. وقال الله تعالى في كتابه العزيز ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم أما بعد. Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama media digital An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar dan penonton yang dikasihi sekalian, pada hari ini, insya-Allah sama-sama kita melihat dan sama-sama kita mempelajari asas-asas ilmu tajwid untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi tartil yang dimaksudkan di sini ialah bacaan yang menjaga dan meraihkan segala hukum hakam tajwid dari segi makhraj dan sifatnya. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan slot tahsinul Quran kita dengan kita mempelajari asas yang dipanggil makhraj huruf. Jadi tuan-tuan, insya-Allah perbahasan kita untuk tajwid Al-Quran akan berpandukan pada satu matan yang ditulis oleh seorang ulama Al-Quran yang tersohor, iaitu Al-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Al-Jazari Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu matan yang dipanggil matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya masuk kepada topik utama kita hari ini, iaitu makhraj huruf, perlu kita tahu bahawa membaca Al-Quran dengan bertajwid itu menjadi satu kewajipan, ya, ke atas setiap orang Islam yang ingin membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bila masuk bab tajwid ni, benda pertama sekali yang ulama tekankan ialah makhraj huruf. Jadi di sini penulis, iaitu Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, menyebutkan, wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Jadi tuan-tuan, secara ringkasnya Imam Jazari menyebutkan orang yang ingin membaca Al-Quran wajiblah mereka mempelajari, mengetahui, sebelum membaca Al-Quran mestilah mereka mempelajari makhraj huruf dan sifat-sifat. Kerana apa? Kerana tajuk makhraj huruf dan sifat-sifat huruf ini perlu untuk kita pelajari supaya kita melafazkan bacaan Al-Quran itu ataupun ayat-ayat Al-Quran itu dengan fasih, bi afsahil lughat, ya. Kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini juga dipanggil afsahil lughat, bahasa yang paling fasih. Jadi untuk kita menuturkan bahasa yang fasih, maka kita perlu mempelajari asas-asasnya supaya sebutan kita fasih. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tajuk yang kita nak berkenalan hari ini ialah tajuk yang dinamakan makharijul huruf, ya. Jadi tuan-tuan, apa itu makhraj huruf? Makhraj huruf bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa Melayu tempat keluar bunyi huruf. Makhraj bermaksud tempat keluar. Jadi kalau kadang-kadang kita pergi ke satu tempat, kita pergi ke dewan ataupun kita pergi ke
Kebanyakan tempat awam dia akan ada tempat pintu keluar, dia akan ada signage ataupun signboard exit ataupun keluar. Jadi itulah tempat keluar. Kat mana nak keluar? Di situ tempat keluar. Pintu untuk keluar. Jadi Arab panggil makhraj. Jadi kalau makhraj huruf ni tempat keluar huruf. Jadi huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf bahasa Arab. Kerana membaca Al-Quran ini sudah pastinya kita sedang membaca bahasa Arab. Dan huruf-huruf Arab ini dia ada makhraj dia tersendiri, tempat dia yang perlu kita tahu supaya kita tidak tertukar. Huruf hamzah ada tempat sebut dia. Huruf ha, huruf ha, contohnya. Contoh huruf ha dengan ha bunyi nak lebih kurang, tetapi disebabkan kita ni tuan-tuan orang ajam. Kita ni orang ajam. Orang ajam ni bermaksud bukan Arab. Dia dekat dunia ni dua je. Arab dan ajam. Arab ni orang Arab dan selain orang Arab dia panggil orang ajam. Sebab tu Nabi SAW digelarkan sebagai Sayyidul Arabi wal Ajami. Nabi kita ialah penghulu bagi sekalian orang Arab dan juga orang yang bukan berbangsa Arab. Nabi kita ni penghulu. Maka tuan-tuan, di dalam huruf hijaiyah ataupun huruf Arabiyah ini, daripada alif, ba, ta sampailah ya, terdapat sebahagian huruf Arab yang tidak ada dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Saya contohkan seperti huruf dad. Huruf dad antara huruf yang paling berat di dalam huruf hijaiyah. Huruf dad. Huruf dad tidak ada dalam bahasa Melayu. Yang ada di dalam bahasa kita ataupun pertuturan bahasa Melayu kita ialah dal, huruf yang hampir dal, tetapi bila ditebalkan dia jadi dad. Contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dad, maka huruf dad salah satu contoh huruf yang perlu kita fasihkan. Macam mana nak fasih? Kena belajar makhraj huruf. Satu lagi, contoh lain, huruf ha. Huruf ha tidak ada di dalam bahasa Melayu. Begitu juga huruf qaf pun tidak ada. Begitu juga huruf zal. Huruf zal. Zal di hujung lidah pun huruf yang tidak ada di dalam bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan, inilah pentingnya kita mempelajari makhraj huruf. Baik. Jadi di sini, menurut ilmu tajwid, makhraj ataupun makharij ialah melafazkan makhraj huruf itu membuat maksud secara mafhumnya melafazkan setiap huruf hijaiyah dari tempat keluarnya yang tepat. Kadang kita nak baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kenal tu huruf ha, tetapi kita nak sebut ha tu kita salah tempat. Contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beza tu ha dengan ha. Jadi ha tempatnya lain. Ha pun tempat sebut dia lain, tuan-tuan. Begitu juga contoh Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ta lain dia punya sifat dan makhraj, Begitu juga ta. Jadi ada orang tertukar ihdinas siratal mustaqim. Ada orang baca ihdinas siratal mustaqim, sedangkan di situ qaf, qaf dan kaf berbeza. Maka kita perlu bezakan qaf dengan kaf, ta dengan ta, sad dengan sin, ha dengan ha, contoh zai dengan zal, supaya kita baca Al-Quran tu kena dengan bunyi dia. Jadi tuan-tuan, makhraj huruf, tempat keluar huruf, tempat menuju huruf ni ada berapa? Maka banyak pendapat, namun yang disepakati oleh para ulama qurra yang rajih sebanyak 17 tempat. Seperti mana disebutkan Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf itu ada 17 di atas pendapat yang dipilih oleh para ulama yang mu'tabar. Kemudian
Daripada 17 ini dibahagikan kepada 5 bahagian besar, tuan-tuan. Iaitu al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan dan al-khayshum. Al-jawf bermaksud rongga mulut. Rongga mulut. Daripada rongga kerongkong hinggalah ke rongga mulut. Ruang kosong, tuan-tuan. Ruang kosong yang berada di rongga tekak kita ni, rongga kerongkong, sehinggalah ke rongga mulut. Kalau kita buka mulut, ini kawasan kosong sehinggalah ke tekak kita. Dalam tajwid dipanggil al-jawf. Al-jawf. Ini kita kenal pasti dulu, tuan-tuan, bahagiannya. Yang kedua, al-halq. Dalam bahasa Melayu dipinjam bahasa sebut halqum. Orang kata biji halqum kan. Halqum kat mana? Kat sini, kat tengah. Halq bermaksud kerongkong. Jadi di dalam kerongkong kita juga ada huruf-huruf yang keluarnya daripada situ. Yang ketiga, al-lisan. Al-lisan bermaksud lidah. Lidah. Jadi di sepanjang lidah kita ini, di hujung, di pangkal, di tengah, di tepi dan sebagainya, maka terdapat banyak huruf yang kita sebut pada lidah. Bahkan lidah ini juga dipanggil sebagai abul makhraj, bapa kepada sekalian makhraj huruf, kerana kebanyakan huruf keluarnya daripada lidah kita. Yang keempat, asy-syafatan. Asy-syafatan iaitu dua bibir mulut. Dua bibir mulut kita lah. Bibir atas dan bibir bawah ni ada huruf yang keluar daripada bibir mulut kita. Contoh huruf ba, huruf fa, huruf waw, huruf mim, ya. Dan yang kelima, al-khayshum. Al-khayshum bermaksud rongga hidung. Rongga hidung kita ni pun keluar bunyi huruf, iaitu bunyi gunnah ataupun bunyi dengung yang ada pada mim dan nun. Jadi 5, tuan-tuan. Al-jawf, rongga mulut. Al-halq, halqum ataupun kerongkong. Al-lisan, lidah. Al-syafatan, dua bibir mulut. Dan al-khayshum, rongga hidung. Jadi tuan-tuan, itulah dia 5 bahagian utama yang kita gunakan seharian kita. Walaupun sebenarnya kalau kita tak baca Al-Quran pun, kita bercakap, mungkin kita ketawa, kita menyanyi dan sebagainya. Sebenarnya memang kita tak terlepas daripada menggunakan bahagian-bahagian yang saya sebutkan ni. Dan bahkan 5 bahagian ini ialah 5 bahagian pertuturan seharian kita. Cuma terdapat beberapa bahagian yang khusus untuk kita sebutkan huruf hijaiyah. Ya. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja perkongsian pada hari ini. Ingat 5 makhraj huruf, iaitu al-jawf, rongga mulut, al-halq, kerongkong, al-lisan, lidah, al-syafatan, dua bibir, dan al-khayshum, rongga hidung. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akan pergi lebih mendalam pada setiap bahagian makhraj yang kita belajar hari ini. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.